antara gangguan dan cabaran untuk mempertahankan keikhlasan. Maka yang di antara gangguan adalah rasa riak. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ibadah, sama ada kecil maupun besar, kadang-kadang terlintas di hati kita takut nak buat amal soleh, nanti orang kata, riak lah ni, warak lah ni. Sebenarnya perasaan ini merupakan di antara bisikan syaitan supaya kita menghentikan ibadah. Ubatnya macam mana? Ubatnya pertama, berdoa kepada Allah SWT. Itu penting. Kerana hati kita ni, dalam bahasa Arab, hati itu disebut qalbun, kerana memang sifatnya berbolak-balik. Pagi beriman, petang boleh kafir. Atau sebab yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Boleh jadi macam tu. Pagi beriman, petang kafir. Pagi ikhlas, petang dah berubah niatnya, macam-macam lah. Oleh sebab itu doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta pertolongan kepada Allah supaya Allah sentiasa berikan kita nikmat ikhlas dalam setiap ibadah kita. Dan kemudian, berapa lama ni Ustaz? Kalau agak lama nanti saya berhentikan. Yang kedua, selepas minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tak cukup hanya setakat berdoa, betul tak? Kita kena usaha. Nak cari jodoh pun tak cukup hanya berdoa, kena usaha. Nak cari duit pun tak cukup hanya doa, tapi juga usaha. Dan di antara usahanya adalah istiqamah dalam ibadah. Itu penting jemaah. Sebab riak ni timbul sebab kita jarang buat. Kalau buat selalu, insya-Allah riak ni akan hilang, walaupun nanti penyakit lain datang. Saya bagi satu contoh jemaah. Jemaah tak biasa drive lori. Siapa yang biasa drive lori sini? Ada? Drive kereta biasalah, tapi lori saya rasa ramai daripada jemaah yang tak biasa, termasuk saya pun juga tak biasa. Kalau seandainya kita dibagi peluang lah, sekali saja drive lori, seolah-olah kita rasa macam mana, semua satu jalan tol seolah-olah tengok kita drive. Padahal orang tak tengok pun, rasa-rasa hati je. Rasa-rasa kita je orang tengok kita, padahal orang tak tengok kita. Sama juga kita bawa, biasanya pakai kereta kancil, maaf ya. Sekali bawa BMW, seolah-olah setiap jalan tu tengok kita. Tapi bagi orang yang pemilik, owner daripada BMW, dia biasa je, tak ada rasa apa pun. Begitu juga dalam ibadah. Kalau jarang ibadah atau buat sekali-sekala, hanya buat setahun sekali hadir di majlis ilmu masa perkampungan sunnah, itu baru rasa. Rasa apa? Rasa orang tengok warak ni, alim ni confirm ahli surga ni, ahli jannah. Akan terasa macam tu. Tapi kalau selalu dibuat, dah rasa je. Orang pun juga tak tengok, oh si fulan selalu pergi ke masjid, memang dia kaki surau tu, dia kaki masjid tu. Tapi kalau seandainya tak pernah datang ke masjid, sesekali datang ke masjid, orang kata, bro, kau mimpi apa semalam? Iya kan? Kau nak buat apa ke masjid? Kita nak ke masjid pun orang tanya nak buat apa? Pastilah untuk solat, untuk ibadah. Cuma kerana sekali-sekala buat, orang akan persoalkan. Dan kita pun rasa ditengok buat ibadah. Jemaah tak pernah buat tahajud. Sekali buat tahajud, rasa orang tengok kita. Padahal tak ada orang tengok pun, rasa-rasa je. Tapi kalau selalu buat tahajud, hal ini dah biasa. Jadi di antara ubat, amalan-amalan untuk menepis rasa riak dalam hati kita adalah doa kepada Allah, seterusnya istiqamah dalam ibadah. Nak tahu apa lagi? Kita tanya kepada panel yang lain.